Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang soalan nombor 5 yang menyatakan isu LGBTQ adalah salah sebuah isu yang sangat sensitif untuk dibincangkan dan bukan menjadi norma dalam kalangan budaya masyarakat timur. Huraikan isu LGBTQ ini dari sudut pandang anda sebagai salah sebuah anggota masyarakat yang membentuk budaya masyarakat berkenaan. Ini adalah senarai ahli-ahli saya. Yang pertama, Nur Qurratu Ain binti Muhammad Radwan. Yang kedua, saya sendiri, Nazatul Umairah binti Nazri yang bernombor matrik C25A2887. Yang ketiga, Nur Hasbi binti Zulkifli. Yang keempat, Siti Alisa binti Muhammad Bakri. Yang kelima, Nurul Fariza Ain binti Ismail. Yang keenam, Fatin Najiha binti Muhammad. Yang ketujuh, Nurul Nadia Ashikin binti Muhammad Rozi. Yang ke-8, Nur Najma Dayana binti Rohaiza. Dan yang terakhir, Nik Muhammad Adam Aizad bin Nik Alias. Jadi saya akan meneruskan dengan bentang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadia Ashikin binti Muhammad Rozi, pemegang nombor matrik C25A3251, akan membincangkan secara ringkas mengenai isu LGBT. Secara ringkas, LGBT merujuk kepada kumpulan individu yang mempunyai orientasi seksual atau identiti jantina yang berbeza daripada kebiasaan masyarakat arus perdana. Isu LGBT dianggap sensitif dalam budaya masyarakat timur kerana pegangan agama yang kuat dan menganggapnya bercanggah dengan ajaran agama. Selain itu, nilai tradisi dan kekeluargaan yang menekankan peranan jantina dan perkahwinan lelaki dengan perempuan, norma sosial yang mementingkan keharmonian dan pandangan masyarakat, kurangnya pendedahan yang menyebabkan salah faham dan stigma. Ringkasnya, isu ini sensitif kerana dianggap bertentangan dengan agama, adat dan nilai masyarakat timur. Sekian, terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Adam Aizad bin Nik Alias. Nombor matrik C25A3271. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor budaya masyarakat timur sebagai salah satu sebab mengapa isu LGBT berlaku dan mengapa ia menjadi perbincangan masyarakat pada masa kini. Budaya masyarakat timur sangat menekankan nilai adat dan norma sosial yang telah diamalkan turun-temurun oleh nenek moyang. Norma ini berperanan sebagai panduan dalam kehidupan seharian, termasuk dari segi tingkah laku, peranan jantina serta struktur institusi keluarga yang kukuh yang dianggap sesuai dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kewujudan identiti dan orientasi yang tidak selari dengan norma tradisional sering menimbulkan perbezaan pandangan. Hal ini berlaku kerana budaya masyarakat timur lebih menekankan kestabilan sosial berbanding perubahan yang lebih drastik. Oleh itu, isu LGBT dianggap bertentangan dengan apa yang telah diamalkan oleh masyarakat sejak turun-temurun. Selain itu, masyarakat timur juga mementingkan kesopanan dan keharmonian. Keharmonian hidup bermasyarakat dianggap penting bagi mengelakkan konflik dan perpecahan. Disebabkan itu, isu yang sensitif seperti LGBT ini jarang dibincangkan secara terbuka dan sering dielakkan dalam perbualan umum. LGBTQ ini, sikap menjaga adab, maruah dan imej keluarga turut menyebabkan sesetengah individu menyembunyikan perasaan dan identiti diri kerana bimbang terhadap penolakan sosial dan pandangan negatif masyarakat sekeliling. Keadaan ini boleh menimbulkan tekanan serta salah faham antara individu dan masyarakat. Kesimpulannya, isu LGBT dalam konteks budaya masyarakat timur bukan hanya melibatkan individu semata-mata, tetapi turut dipengaruhi oleh kuatnya pegangan adat, norma sosial serta kepentingan keharmonian dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Umairah binti Nazri, nombor matrik C25A2887. Jadi saya akan menerangkan tentang sudut agama tentang isu LGBTQ.
Pertama, agama merupakan asas dalam pembentukan budaya masyarakat Timur. Maksudnya, cara hidup, pemikiran dan nilai moral masyarakat banyak dipengaruhi oleh ajaran agama sejak turun-temurun. Oleh sebab itu, agama bukan sahaja menjadi panduan individu tetapi juga membentuk norma sosial dalam masyarakat. Kedua, kebanyakan agama yang dianuti oleh masyarakat Timur tidak mengiktiraf LGBTQ sebagai norma kehidupan. Ajaran agama menetapkan batasan dan panduan tertentu dalam tingkah laku manusia. Jadi, perkara yang bercanggah dengan ajaran ini sering dianggap sensitif dan kontroversial untuk dibincangkan secara terbuka. Seterusnya, ajaran agama menekankan fitrah manusia, nilai moral dan akhlak. Ini bermakna setiap individu digalakkan menjaga tingkah laku supaya selari dengan norma masyarakat dan tidak menimbulkan kekeliruan atau konflik sosial. Tambahan pula, isu LGBTQ dianggap sensitif kerana ia bercanggah dengan ajaran agama. Justru, masyarakat Timur biasanya membincangkan perkara ini secara berhati-hati untuk mengelakkan ketegangan sosial. Akhir sekali, walaupun isu ini dianggap bercanggah dengan ajaran agama, agama tetap mengajar penganutnya supaya bersikap hormat, berhema dan tidak menindas orang lain. Dengan cara ini, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat dapat dikekalkan. Sekian, terima kasih. Saya akan teruskan dengan pembatangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Fatina Najah binti Muhammad, pemegang kad matrik C25B2769. Isu LGBTQ merupakan isu yang sangat sensitif untuk dibincangkan kerana ia berkait rapat dengan nilai agama, budaya dan cara hidup masyarakat kita. Dari sudut pandangan keluarga, institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan budaya dan pemikiran generasi muda. Pertama, dari segi peranan institusi keluarga, keluarga merupakan tempat pertama anak-anak menerima didikan dan bimbingan. Ibu bapa bukan sahaja bertanggungjawab menjaga keperluan fizikal anak-anak tetapi juga membentuk sasiah akhlak dan nilai moral mereka. Dalam kebanyakan keluarga masyarakat Timur, nilai agama dan budaya diterapkan sejak kecil supaya anak-anak memahami batas pergaulan serta fitrah manusia mengikuti ajaran agama. Didikan ini penting bagi memastikan anak-anak membesar dengan pegangan nilai yang kukuh dan seimbang. Kebimbingan ibu bapa terhadap pengaruh sosial juga menjadi isu utama. Pada masa kini, media sosial dan internet memberi pendedahan yang sangat luas tentang budaya luar, termasuk pembincangan terbuka tentang isu LGBTQ. Ibu bapa bimbang sekiranya anak-anak menerima maklumat tanpa bimbingan yang betul. Ia juga boleh menyebabkan kekeliruan dalam pemikiran dan juga jati diri mereka. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga boleh mempengaruhi cara anak-anak berfikir dan bertindak. Oleh itu, ibu bapa mestilah berusaha memantau penggaulan serta penggunaan media sosial anak-anak agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang bercanggah dengan nilai agama dan juga budaya masyarakat Timur. Dari sudut pendekatan keluarga, kebanyakan keluarga dalam masyarakat Timur memilih cara yang berhemah dan penuh hikmah dalam menangani isu LGBTQ. Ibu bapa lebih cenderung untuk memberi nasihat bimbingan secara berterusan kepada anak-anak tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Selain itu, komunikasi yang baik dalam keluarga amat penting supaya anak-anak berasa selesa untuk berkongsi pandangan dan perasaan mereka. Melalui pembincangan terbuka, ibu bapa dapat membimbing anak-anak dengan berkesan berdasarkan ajaran agama dan nilai budaya masyarakat. Pada masa yang sama, keluarga juga menekankan sikap menghormati sesama manusia dan mengelakkan perbuatan menghina atau memandang rendah terhadap orang lain. Pendekatan ini penting bagi memastikan keharmonian dalam keluarga serta menjaga keseimbangan budaya dan juga nilai masyarakat Timur. Simpulannya, isu LGBTQ merupakan isu yang perlu ditangani dalam penuh kebijaksanaan dalam konteks masyarakat Timur kerana ia berkait rapat dengan nilai agama, budaya dan juga cara hidup setempat. Keluarga memainkan peranan yang sangat penting
sebagai institusi asas dalam membentuk pemikiran, sikap dan sasiah anak-anak. Melalui didikan agama, penerapan nilai moral serta komunikasi yang baik dalam keluarga, ibu bapa dapat membimbing anak-anak agar memahami batas dan nilai yang diamalkan dalam masyarakat. Pendekatan keluarga yang berhemah dan beradab bukan sahaja membantu mengekalkan keharmonian dalam keluarga, malah turut menyumbang kepada keseimbangan dan kestabilan budaya masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fariza Ain binti Ismail, pemegang nombor matrik C25E3294. Akan membentangkan bahagian saya iaitu perspektif sosial masyarakat. Kenapa adanya penerimaan dan penolakan dalam masyarakat? Yang pertama, masyarakat mempunyai pandangan berbeza. Sebahagian golongan menuntut penerimaan LGBT atas dasar hak individu, manakala ada juga majoriti menolak untuk mengekalkan norma dan nilai sosial tradisional. Penolakan lebih dominan kerana masyarakat timur ini menekankan kestabilan sosial dan keseragaman nilai. Selain itu, kenapa adanya juga ketidakselesaan bagi masyarakat untuk membincangkan isu LGBT dengan secara terbuka? Yang pertama, masyarakat berasa tidak selesa kerana isu ini dianggap sensitif, tabu dan bercanggah dengan norma sosial yang diterima umum. Perbincangan terbuka dikuatiri akan menimbulkan pelbagai konflik pandangan dan akan menjejaskan juga keharmonian sosial. Kesimpulannya, masyarakat cenderung mengelakkan perbincangan terbuka dan menekankan kepentingan menjaga adab, maruah dan keharmonian bersama. Sekian, terima kasih daripada saya. Pengaruh Barat dan media sosial. Budaya Barat menormalisasikan gaya hidup pesong, iaitu LGBTQ, melalui hiburan seperti di dalam filem, siri TV dan muzik. Negara-negara Barat sering menggunakan pengaruh diplomasi dan ekonomi untuk mendesak negara lain agar lebih terbuka dalam menerima komuniti LGBTQ. Akses tanpa batas bagi platform seperti TikTok, Instagram dan X membolehkan budaya luar masuk ke ruang peribadi tanpa tapisan. Percanggahan nilai Barat dan luar. Nilai luar Barat. Kebebasan individu memilih jantina mereka dianggap sebagai hak mutlak di mana setiap orang berhak menentukan identiti seksual atau jantina mereka sendiri tanpa perlu terikat dengan jangkaan masyarakat. Nilai timur. Kesejahteraan dan keharmonian masyarakat diutamakan melebihi keinginan individu, di mana setiap perlakuan perlu selari dengan tata susila yang diterima masyarakat umum agar tidak menjejaskan sistem sosial. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alisa binti Muhammad Bukhari dengan kad matrik C25B2927. Okey, hari ini saya akan terangkan sedikitlah berkaitan isu sensitiviti dan toleransi, di mana kenapa kita perlu jaga bahasa dan sikap untuk LGBTQ. Okey, isu LGBTQ ni sebenarnya sensitif sebab setiap orang datang daripada latar belakang yang berbeza, sama ada dari segi agama, gaya, didikan, keluarga dan cara berfikir. Sebab itu, bila kita bercakap tentang isu ini, kita kena jaga bahasa dan sikap. Okey, cara kita bercakap boleh menunjukkan sama ada kita pantang atau tidak dalam menangani isu yang sensitif.
Okey, kalau guna bahasa yang kasar atau menghina, ia bukan sahaja boleh menyakiti pihak lain tapi juga boleh menimbulkan konflik dan suasana yang tak harmoni lah. Okey, kenapa kita kena jaga bahasa lagi? Menjaga bahasa dan sikap bukan bermaksud kita bersetuju atau menyokong sepenuhnya. Ia lebih kepada cara kita komunikasi dengan berhemah. Contohnya, kita boleh menyatakan pendapat atau pendirian kita tanpa merendahkan atau mempersendirikan orang lain. Okey, ini penting supaya perbincangan kekal sihat dan profesional. Okey, terutamanya dalam konteks akademik dan masyarakat yang berbilang latar belakang. Okey, dalam hal toleransi pula, toleransi bermaksud kita menghormati hak dan maruah seseorang sebagai manusia. Walaupun kita tidak bersetuju dengan gaya hidup atau pandangan tertentu, kita masih perlu menghormati kewujudan mereka dan tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan. Okey, sikap ini penting untuk memastikan keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Okey, namun hormat tidak bermaksud normalisasi. Normalisasi bermaksud menerima sesuatu itu sebagai perkara dalam konteks ini. Okey, seseorang masih boleh menghormati individu LGBTQ tanpa perlu mengubah nilai, prinsip atau kepercayaan pribadi dan agama masing-masing. Maksudnya, kita boleh bersikap toleran tanpa perlu mengorbankan pegangan sendiri. Okey, kesimpulannya, keseimbangan antara menjaga bahasa, menunjukkan sikap hormat dan pada masa yang sama mengekalkan prinsip diri adalah sangat penting. Pendekatan ini membantu kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai dengan lebih aman dan saling menghormati walaupun terdapat perbezaan pandangan. Okey, apa beza toleransi dan juga normalisasi? Okey, toleransi ialah hormat sebagai manusia, manakala normalisasi ialah menerima sesuatu itu sebagai norma. Dua benda ini berbeza tau. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pandangan peribadi sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, amalan LGBTQ ini tidak sepatutnya disokong oleh mana-mana pihak kerana ia tidak selari dengan nilai budaya, agama dan norma sosial. Namun begitu, perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada kebencian, diskriminasi atau kekerasan. Setiap individu sepatutnya dilayan dengan hormat sebagai manusia. Walaupun kita tidak bersetuju dengan cara hidup mereka, sikap beradab, saling menghormati dan menjaga keharmonian masyarakat adalah lebih penting daripada pertelingkahan. Isu LGBTQ perlu difahami dan ditangani dengan penuh kebijaksanaan dalam konteks budaya masyarakat Timur yang berteraskan nilai agama, adab bersam dan norma sosial yang lama diamalkan. Walaupun wujud perbezaan pandangan dalam masyarakat, keharmonian budaya harus menjadi keutamaan agar kestabilan sosial dapat dikekalkan. Sikap saling menghormati, beradab dalam perbincangan serta berpegang teguh kepada nilai budaya Timur amat penting bagi memastikan masyarakat terus hidup dalam suasana aman, sejahtera dan beridentitikan budaya sendiri tanpa berpegang secara terlampau oleh unsur luar.